Ya, sahabat-sahabat semua, saya masih berada di Bandar Diraja Pulau Kansa dan ini pokok getah pertama di Malaya. Ini bapa datang melihat melawat pokok getah pertama di Malaya yang usianya lebih daripada 100 tahun lah. Dan tahu pokok getahnya di sana. Ya, itu dia. Inilah pohon getah tu. Yang tertua di Malaya. Sini panel menceritakan tentang perjalanan pokok getah tu. Dan lokasinya dia bersebelahan dengan pejabat daerah dan tanah Pulau Kansa. Di simpang ni, di simpang 4 sini, Bandar Diraja Pulau Kansa. Sana ada masjid, Jamek. Di sebelah sana ada Malay College lagi. Ini adalah mesin getah yang pernah digunakan. Saya sempatlah merasa guna mesin getah ni dengan guna pisau getah ni. Masa almarhumah opah saya masih hidup dulu, saya kecil-kecil ikut dia pergi menuri getah. Adalah pengalaman tu. Walaupun tak seberapa kan, tapi saya merasalah pergi kebun getah, merasalah menuri getah kan. Ikut opah dulu. Kenangan yang terindah. Saya rindu bau getah pula. Ya, begitu sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi di video yang lain. Saya mau pergi tempat lain pula. Hari ni 3 Syawal dan orang masih berhari raya kan. Dan ramai orang bercuti di Bandar Diraja Pulau Kansa ni kan.